Saya tahu saya silap. Terima kasih. Saya tak mahu. Cikgu. Cikgu. Cikgu akan melakukan usul dihasilkan pada Allah Tuhan. Ilyas. Cikgu nak minta maaf. Masa tu cikgu terlalu ego nak melakukan silapan cikgu. Cikgu terlalu duit pun terlalu besar. Semata-mata cikgu dah. Cikgu tak pernah buat salah pada saya. Cikgu adalah pelita hidup saya, kejayaan saya adalah daripada doa cikgu. Cikgu tak pernah buat salah. Jiwaku yang meraung, halangkan derita dan tentera. Ku merindu kasih yang teradu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Muhammad Rusqan, melapor dari Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Pendidikan Islam. Sebelum itu, video yang anda telah tonton tadi adalah video pendek daripada cerita memoir seorang guru. Cerita ini berkisahkan tentang seorang guru yang mempunyai sikap yang tinggi atau sikap ego yang tinggi, dan pada akhirnya guru tersebut telah menjadi baik dan berjaya melahirkan seorang yang berwawasan tinggi dan cemerlang. Oleh itu, konklusinya, setiap guru perlulah mempunyai jiwa seorang pendidik dan mempunyai rasa untuk membangkitkan kemenjadian murid. Okay. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang konsep guru berjiwa pendidik pemangkin kemenjadian murid berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Sebelum itu, kita kena tahu dulu maksud guru. Guru ni merujuk kepada seorang pendidik atau tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk memberikan ilmu pengetahuannya, bimbingan dan juga pendidikan kepada para pelajar. Selain sebagai pengajar, guru juga berperanan sebagai seorang pembimbing, motivator dan pemberi inspirasi dalam membentuk akhlak yang mulia. Kanak-kanak kecil ibarat sebagai kain putih. Ibu apalah yang mencorakkannya. Tetapi di sekolah, guru-guru juga memainkan peranan yang penting seperti ibu bapa. Jadi, guru-guru juga perlu mencorakkan anak muridnya dengan penuh warna-warni dan juga sangat baik. Seseorang guru bukan hanya mendidik dengan kata-katanya, tetapi dengan penuh keteladanannya dan juga pengorbanannya. Pada hari ini, saya akan buat macam sembang santai. Saya akan lakukan sembang santai dan saya akan kupaskan konsep-konsep yang saya akan berikan sebentar nanti. Seterusnya, kita pergi pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Pelan ini merupakan pelan pendidikan prasekolah hingga lepas menengah, iaitu tingkatan 5. Pelan ini merupakan hasil pelibatan masyarakat dan juga penyelidikan yang meluas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang mempunyai 3 objektif khusus. Yang pertama adalah memahami prestasi dan capaian semasa. Yang kedua adalah dapat mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid. Yang ketiga adalah dapat menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif, merangkumi perubahan penting oleh kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta dapat menyokong transformasi perkhidmatan awam. Okay.
uh, ada beberapa hala tuju utama PPPM dan bagaimana guru berjiwa pendidik boleh menjadi pemangkin dalam merealisasikannya. Pertama, guru perlulah mewujudkan murid yang seimbang dan holistik. Nanti saya akan huraikan. Yang kedua adalah meningkatkan kualiti guru dan pendidikan profesional. Yang ketiga, mengukuhkan kurikulum dan penilaian yang relevan. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk pendidikan yang lebih efektif. Apakah benda itu? Itu semua terdapat dalam aspirasi dan juga peranan sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik. Terdapat 5 keberhasilan bagi sistem ataupun aspirasi bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan. Yang pertama adalah akses, equity, perpaduan, kualiti dan juga kecekapan. Ada 5. Aspirasi merangkumi 2 aspek pula. Yang pertama adalah sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah sistem pendidikan untuk murid secara individu. Tindakan-tindakan ini perlulah direalisasikan oleh seorang guru yang berjiwa pendidik untuk melahirkan generasi yang sentiasa kehadapan dan juga berwawasan tinggi dan akhirnya dapat bersaing dengan pendidikan antarabangsa. Kita pergi pada lebih dalam lagi tentang aspirasi akses. Aspirasi akses ni adalah aspirasi yang memastikan kadar pendidikan 100% enrollment atau keseluruhan kepada anak muridnya dari peringkat prasekolah hingga lah ke peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 5. Unsur-unsur equity yang perlu ada dalam pendidikan adalah kesemaratan akses kepada pendidikan. Setiap murid perlulah diberikan peluang yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa mengira lokasi belia. Ini bermakna sekolah di kawasan pedalaman atau luar bandar harus diberikan semua yang sama dan juga mencukupi seperti kemudahan, guru terlatih dan juga bahan pengajaran yang setara dengan sekolah di kawasan bandar. Yang kedua, sokongan kepada murid berkeperluan khas. Equity dalam pendidikan merangkumi penyediaan sokongan yang lebih untuk murid yang memerlukan seperti murid berkeperluan khas atau murid dari keluarga yang kurang berkemampuan. Sekolah atau guru perlulah menyediakan perkhidmatan tambahan seperti pendidikan khas dan bantuan kewangan agar setiap murid dapat mengakses pembelajaran yang berkualiti. Itulah akses. Yang kedua adalah kualiti. Kualiti ni, aspirasi kualiti ni, seseorang kualiti ini adalah memberikan pendidikan yang cemerlang kepada anak muridnya berdasarkan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Unsur-unsur yang terdapat unsur-unsur akses yang terdapat dalam pendidikan adalah akses kepada teknologi dan juga pembelajaran digital. Sebagaimana yang kita tahu tadi, sistem pendidikan di Malaysia dan yang setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Maksud di sini, Malaysia dah setanding dengan antarabangsa kerana Malaysia juga ada teknologi dan juga pembelajaran digital. Setiap murid haruslah diberikan peluang yang sama untuk menggunakan alat teknologi dan juga platform digital dalam proses pembelajaran mereka. Ini dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran dunia di luar sana yang lebih bergantung kepada teknologi. Okay. Yang kedua adalah isi seterusnya adalah aspirasi negara adalah meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaktisiran antarabangsa, iaitu TIPS dan juga PISA. TIPS ni adalah uh, Trans in International Mathematics and Science Study. Okay. Seterusnya aspirasi equity. Aspirasi equity ni dia dalam konteks pendidikan ni dia merujuk kepada usaha untuk memastikan setiap individu dapat memperoleh pendidikan yang berkualiti dan menyeluruh. Ini bermakna perhatian khusus kepada murid yang datang dari kumpulan yang mungkin kurang berkemampuan ataupun terpinggir dapat diberikan sistem pendidikan yang sama. Okay. Unsur-unsur
equity dalam pendidikan, yang pertama adalah pengiktirafan kepelbagaian. Mengiktiraf uh, kepelbagaian budaya, bahasa dan latar belakang etnik juga adalah elemen yang penting dalam equity. Ini boleh dicapai melalui kurikulum yang mencerminkan kepelbagaian tersebut dan pengajaran yang menghormati perbezaan individu. Pendidikan perlu ataupun guru-guru perlulah menggalakkan pemahaman, penghargaan dan juga bertoleransi terhadap perbezaan dalam masyarakat. Perbezaan dari segi apa? Dari segi bangsa, dari segi agama, etnik dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada tindakan yang boleh diambil oleh guru adalah mengenali keperluan unit murid. Nanti pada akhir slide saya akan terangkan tentang peranan-peranan guru. Jadi saya akan baca saja. Seterusnya adalah memberikan sokongan yang adil. Dalam konteks PPPM, equity ini menyasarkan untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kumpulan murid yang berbeza latar belakang. Seperti dalam kuasa bandar dan di luar bandar. Seterusnya memberikan sokongan kepada murid yang berkurang nasib baik, yang kurang bernasib baik ataupun kurang kemampuan untuk mencapai tahap pendidikan yang sama seperti murid yang lebih mampu. Yang ketiga adalah mewujudkan peluang yang sama untuk setiap murid di seluruh negara tanpa tanpa mengira status sosial, ekonomi ataupun budaya. Okay, seterusnya kita pergi pada aspirasi yang keempat iaitu aspirasi perpaduan. Aspirasi perpaduan ni dia merujuk kepada usaha untuk menggalakkan keharmonian, kerjasama dan juga saling bertoleransi antara satu sama lain dalam kalangan murid yang berbeza latar belakang. Dalam konteks PPPM, perpaduan bukan saja untuk memupuk kekitaan dalam kalangan pelajar, tapi pelajar-pelajar dapat membina masyarakat yang bersatu padu dan bertoleransi dan seterusnya dapat mencapai kemajuan yang lebih besar kepada negara seperti dalam sektor ekonomi, pelancongan dan sebagainya. Okey. Um, unsur-unsur yang perlu unsur perpaduan yang perlu dapat dalam pendidikan adalah aktiviti dan program yang memupuk perpaduan. Guru-guru atau sekolah boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang memupuk semangat perpaduan seperti sukan, festival budaya, projek komuniti dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini dapat memberikan peluang kepada murid untuk bekerjasama dan memahami budaya masing-masing dan saling menghormati budaya masing-masing. Seterusnya adalah pendidikan yang menyemai rasa toleransi dan menghormati perbezaan. Ini termasuk menghargai kepelbagaian etnik, bangsa dan agama dalam kerangkan mereka. Pembelajaran tentang nilai-nilai ini seperti tolong-menolong, menghormati, kerjasama adalah penting untuk memastikan perpaduan dalam masyarakat dan akhirnya dapat membina individu yang berwawasan tinggi dan berakhlak mulia. Seterusnya kita pergi pada aspirasi yang terakhir, kecekapan. Aspirasi kecekapan dalam konteks pendidikan merujuk kepada usaha untuk memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi cekap juga dalam pelbagai kemahiran yang penting yang perlu ada pada zaman moden ini. Seperti kemahiran digital, kemahiran komunikasi, kemahiran teknikal dan sebagainya. Matlamat utama aspirasi kecekapan adalah untuk melahirkan individu yang mampu berdaya saing dalam masyarakat yang sentiasa berubah dari hari demi hari serta dapat memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat dan juga ekonomi negara dan sebagainya. Okey. Unsur-unsur kecekapan dalam pendidikan adalah kecekapan akademik. Seperti mana kita tahu, pendidikan uh, melibatkan akademik dan sebagainya. Seterusnya adalah kemahiran berfikir aras tinggi uh, yang perlu guru pastikan supaya setiap murid dapat menganalisis, menilai dan juga mencipta penyelesaian kepada masalah yang kompleks. Okay. Seterusnya adalah kemahiran sosial dan interpersonal. Kemahiran sosial ini penting bagi seseorang murid supaya seseorang murid itu dapat memimpin orang lain dan juga memimpin dirinya sendiri. Murid-murid perlulah diajar cara untuk berkomunikasi
secara berkesan supaya dapat bekerja dalam pasukan dan juga menghargai perbezaan dalam kalangan masyarakat. Sekali lah kemahiran teknologi dan digital seperti mana kita tahu peredaran zaman yang semakin moden ni, kecekapan teknologi sangat penting. Murid-murid dia perlulah mengetahui bagaimana cara nak guna alat dan platform digital untuk belajar, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan guru berjiwa pendidik pembangkit kemenjadian murid. Yang pertama adalah menyemai nilai perpaduan dalam pengajaran. Guru perlu pastikan supaya contohnya supaya murid ini sentiasa uh, menghormati antara satu sama lain. Contohnya dalam subjek sejarah, guru boleh menekankan kepentingan semangat kebangsaan dan perpaduan dalam membina negara. Seterusnya adalah mengadakan aktiviti yang menggalakkan kerjasama. Guru-guru boleh buat aktiviti dalam kumpulan atau projek bersama atau aktiviti sukan supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan memberikan peluang kepada murid-murid supaya berinteraksi dan juga membina hubungan yang erat supaya dapat mendalami budaya seseorang rakannya. Seterusnya adalah guru-guru juga perlulah menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal dan juga kritis. Seperti mana yang kita tahu tadi yang saya dah berikan unsur atau berterangkan tentang unsur-unsur kecekapan dalam pendidikan iaitu KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran KEBAT ni perlulah murid-murid setiap murid perlulah dapat apa ni macam dalam peperiksaan murid-murid perlulah dapat menyelesaikan masalah itu secara luar kotak supaya mereka dapat berfikir secara kritikal dan juga dapat berfikir secara di luar logik akal dia ataupun dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Uh, Seterusnya adalah memberikan sokongan yang adil. Guru juga perlulah memberikan sokongan yang adil kepada setiap murid termasuk memberikan perhatian yang khusus seperti memberikan lebih masa kepada mereka dalam aktiviti pembelajaran atau menyediakan bantuan tambahan seperti kelas pemulihan ataupun tutoring. Seterusnya, yang kelima adalah menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza. Setiap murid mempunyai kaedah pengajaran yang berbeza. Setiap murid ada minat-minatnya tersendiri. Mungkin ada yang suka teknologi ataupun suka bekerjasama. Jadi, guru-guru perlulah menggunakan kaedah pengajaran berbeza setiap hari dan juga mengikut kesesuaian tempat dan juga kesesuaian seseorang murid itu. Seterusnya, yang kena adalah menggunakan teknologi untuk memperkasakan pembelajaran. Guru-guru juga perlulah mengikut peredaran zaman. Jadi, guru-guru boleh menggunakan teknologi uh, secara berterusan ataupun secara kreatif lah. Seperti membuat slide menggunakan Canva dan mempamerkan pameran-pameran ataupun video-video di dalam kelas dan sebagainya untuk memperkasakan pembelajaran murid. Dengan bantuan ini, uh, guru dapat menyediakan bahan pengajaran yang menarik yang dapat menarik minat pelajar untuk lebih mendalami dan juga lebih tertarik dengan subjek yang diajar oleh seseorang guru itu. Okey, seterusnya adalah memberikan galakan dan sokongan yang berterusan. Seperti mana kita tahu maksud tadi, guru bukan sahaja sebagai seorang pendidik tetapi sebagai seorang pembimbing dan juga motivator. Guru yang berkualiti tinggi adalah guru yang sentiasa memberikan sokongan dan juga memberikan pendidikan yang secukupnya kepada seseorang murid itu. Ini termasuk memberikan maklum balas yang sangat baik ataupun orang panggil apa, konstruktif dan mengakui pencapaian murid dan juga membantu mereka untuk mengatasi masalah mereka dalam pembelajaran. Guru juga perlulah memberikan ataupun perlulah mengajar seseorang murid itu untuk membina keyakinan diri mereka supaya lebih berani dan juga mencabar diri supaya sentiasa ke hadapan. Itu adalah peranan-peranan guru berjiwa pendidik pembangkit kemenjadian murid.
Tapi ada banyak lagi. Tapi saya setakat itu saja peranan. Seterusnya kita akan pergi pada implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan. Okey, pertama adalah impak aspirasi dan hala tuju pendidikan yang betul ni sangat besar. Bukan saja kepada perkembangan profesi seorang guru, tapi terhadap sistem pendidikan keseluruhannya. Implikasi yang pertama adalah peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dengan aspirasi yang jelas, guru akan lebih semangat untuk meningkatkan kualiti mereka dan akan bersaing dengan guru-guru yang lain. Mereka akan lebih memahami visi dan misi dalam sistem pendidikan. Seterusnya adalah pembentukan karakter pelajar. Guru yang mempunyai jiwa untuk mendidik akan sentiasa menghayati aspirasi pendidikan negara yang terdapat dalam PPPM dan dapat membentuk dan akan berhasil untuk membentuk karakter pelajar dan juga moral pelajar. Selain menyampaikan ilmu akademik, guru juga boleh membentuk akhlak dan juga mengajar anak-anak muridnya tentang pentingnya hormat menghormati. Seterusnya adalah hubungan yang kukuh dapat dapat mengukuhkan hubungan yang kukuh antara guru dan para pelajar. Guru yang mempunyai jiwa pendidik yang tulus akan dapat membina hubungan yang lebih positif dengan pelajar. Serta guru-guru akan lebih peka terhadap keperluan pelajar, dapat menyediakan sokongan emosi, moral dan sebagainya, dan dapat membantu pelajar dalam akademik dan juga pembelajarannya. Hubungan ini akan dapat memotivasikan para pelajar untuk sentiasa belajar hari demi hari. Terusnya, akhir sekali adalah meningkatkan peranan guru dalam pembentukan masyarakat. Guru main Guru tidak hanya mendidik pelajar dalam bidang akademik, tapi juga membantu mereka untuk berguna kepada negara dan masyarakat setempat. Hala tuju pendidikan yang betul dapat memberikan panduan kepada guru untuk mencorakkan masyarakat yang lebih baik melalui pendidikan. Apabila guru dapat mencorakkan generasi yang akan datang dengan lebih baik, maka insya-Allah generasi-generasi yang akan datang semakin baik dan semakin baik dan akhirnya dapat membangunkan negara kita. Okey, kesimpulannya kat sini, ini adalah uh, gambar yang saya ambil daripada PPPM, slide PPPM yang akhir sekali ada kat akhir slide nanti ada saya letak rujukan dan anda semua boleh lihat betapa sistematiknya negara kita tentang pendidikan ni. Okey. Ini adalah 6 aspirasi murid yang perlu dicapai dalam sistem pendidikan Malaysia. Okey. Kesimpulannya, okey. Um, hala tuju pendidikan dan juga aspirasi sangatlah signifikan dan merupakan segmen yang sangat penting dalam mencorakkan sistem pendidikan negara. Hal ini merujuk kepada matlamat juga prinsip yang telah ditetapkan untuk kemajuan pendidikan negara untuk memastikan pembangunan intelektual dan juga nilai-nilai moral yang seimbang dalam kalangan masyarakat. Peranan guru sebagai seorang pendidik amatlah penting dalam kemenjadian murid, di mana mereka bukan sahaja menjadi cendekiawan atau tetapi guru juga menjadi insan yang mempunyai akhlak, etika yang tinggi dan dijadikan teladan kepada para pelajar. Dan akhirnya, para pelajar tersebut akan mengikuti sikap-sikap dan juga perangai gurunya dan akhirnya pelajar-pelajar itu akan berjaya sekiranya seseorang guru itu mempunyai jiwa pendidik. Okay. Setakat itu lah saya dapat sembang santai tentang ataupun pembentangan tentang konsep uh, guru sebagai guru berjiwa pendidik, pembangkit kemajuan murid adalah pembentangan saya hari ini. Jadi kita sebagai seorang guru perlulah menjadi teladan kepada guru-guru yang lain. Sekiranya guru-guru lain tidak dapat mencapai 5 aspirasi yang perlu kita
sepatutnya kita perlu capai dalam sistem pendidikan negara ini. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.